Halo, Assalamualaikum. So dekat belakang Icha ni adalah Alphite Bag yang terbaru tahun 2025. Cantik guys. Didatangi dengan Modalista Body Kits guys. Dah siap pasang 3 LED. Lepas tu ada 18 inci rim. Cantik tak guys? Okey, ni pula bahagian belakang Alphite Z yang terbaru. Dia futuristic sikit ni daripada side tepi dia lah. Jom ikut Icha untuk tengok dekat dalam ni, jom. Alphite yang baru ni dah ada memory seat guys. Di mana kalau korang start je kereta ni, dia akan auto adjust sendiri seat tu. Lepas tu guys, dia ada HUD, korang boleh tengok meter reflection. Dia ada juga digital meter. Dan tengah ni kita ada kompartmen, korang boleh letak kunci ke phone ke, tak kisahlah. Ni adalah bahagian belakang dia. Okay, kalau korang tengok dia ada holder, so kalau nak masuk kereta senang boleh pegang pada holder dia ni. Ni adalah tempat aircon. Dan ini adalah keadaan bila kita berada di passenger seat tengah. Kalau korang tengok, kiri dengan kanan ni ada sunroof dan tengah ni adalah tempat kita control. Kalau kita nak tutup sunroof, dekat belah kiri kita boleh press button dekat tengah ni, dekat roof shade. Macam ni. So, dia akan tutup lah. Kalau kita nak tutup shade dekat belah kiri pun kita control daripada sinilah. So shade tu akan mulai turun. Nak buka bonnet untuk kereta ni bukan dekat tengah tapi dekat tepi. So kalau korang yang tengah mencari Alphite Z yang terbaru tahun 2025, boleh kontak Icha. Icha tengah ada stok warna hitam dan warna putih juga. Bye!